Nothing, right? Ya, no need lah. Okay. Woi, Mugi. Mugi, you got something. Come. Okay guys, welcome back. So kita pergi ke kolam dangauku Semenyi sekali lagi. So hari ni aku nak review kolam ni sampai habis guys. So kita akan interview owner kolam ni, lepas tu kita akan memancing dekat sini. So korang kena tengok video ni sampai habis. Okay guys, macam biasa aku akan gunakan dedak balon untuk memancing tilapia dan ikan-ikan macam lampam, ikan bersisik lah guys basically. So memang aku dah try umpan ni dan memang berkesan lah guys dekat kolam ni. So korang kalau korang nak beli dan nak gunakan umpan ni dekat kolam ni, korang boleh beli dekat kolam ni sendiri, ada jual. Korang boleh tanya owner dan mereka akan bagi. Kesal. Oh. So size. Nak dekat sekilo lah. Ui. Ha. Tidak makan guys. Aduh. Strike batin guys.
Dapat. Tak. Boleh, boleh, boleh. Kenapa guys? Besar. Patut lah. Look at that fish guys. So funny. Dah banyak dah strike guys. So sekarang ni jom kita interview owner kolam. Nama pakcik Ku Zainor. Biasanya orang panggil Pak Ku ya lah, nickname. Bila pakcik start buka kolam ni? Buka kolam untuk memancing lah. Kolam ni dah buka kurang tahun 2020 macam tu. Tapi mula buka kolam pancing ni 15 hari bulan Februari 2022. Mula buka. Apa sebab pakcik nak buka kolam macam ni? Bulan ni pakcik buka untuk santai-santai je, untuk main-main kano apa semua. Tapi lepas ramai orang masuk tu, dia orang ramai yang minta lah untuk buka kolam pancing. Sebab kawasan ni pun tak banyak kolam pancing masa itu. Jadi kita buka lah. Tapi lebih kepada kolam mancing santai-santai. Kolam ni ada spesies ikan apa? Ikan yang utama ikan tilapia merah, tapi campur juga lah tilapia hitam, ikan patin, ikan pacu, ikan baung, ikan lampam. Itu yang memang kita masukkan lah. Tapi spesies-spesies lain ada juga ketutu, haruan, sepat, belida. Yang itu memang asal dari kolam yang asal, yang mungkin dia membiak lah. Jadi dalam kolam ni pelbagai jenis ikan lah. Umpan apa yang paling sesuai kalau mereka nak bawa datang sini? Biasanya kita guna dedak saja, tapi ada juga yang bawa cengkrek. Kalau yang tengah nak cuba cacing, dia orang nanti gali cacing dekat kebun je. Dan ada juga yang utama di sini yang kita guna kebanyakan lah orang pakai dedak merah tu, kita yang jual di sini, dedak balon. Kita lebih kepada santai. Jadi bayaran masuk tu satu pack atau satu kepala lah, satu orang kita ambil RM5 saja. Lepas tu masanya tak ada had lah. Selagi kolam dibuka dari pagi sampai ke malam lah. Memang bayaran itu saja. Dan ikan yang dibawa balik tu timbang
dengan kadar RM15 1 kilo bagi semua jenis ikan. Kecuali baung, ambil RM23 1 kilo. Keutamaan saya satu untuk perkemas, untuk tambah aktiviti lah, selain daripada memancing. Saya juga akan cuba buat macam campsite, untuk ada lagi sikit tanah untuk berkemah. Dan selain tu saya luaskan aktiviti santai, misalnya family gathering, untuk mancing santai-santai sambil buat jamuan dan sebagainya lah. Misalnya daripada kumpulan-kumpulan alumni, kumpulan-kumpulan komuniti taman yang telah berlangsung selama ini. Itulah. Selain itu saya juga tambah ternakan lah. Sebelum ini saya ada restoran, tapi sekarang ni saya ada tumpu pada kawasan ini. Jadi saya sediakan juga masakan-masakan dari bahan yang segar dari kebun lah. Misalnya ayam kampung, itik, kambing, selain daripada ikan. Dan mungkin saya akan tambah sikit lah ATV ke apa, sebab kawasan ni boleh ada track untuk rekreasi kan. Saya mengalur-alurkanlah sokongan daripada masyarakat untuk datang. Di kolam saya ni ramai kanak-kanak yang datang bersama keluarga. Kadang-kadang keluarganya menemani je. Jadi saya lebih kepada santai family lah. Kita tak ada larangan kepada kanak-kanak dan sebagainya. Cuma kawalan je lah. Kita lebih kepada family, memancing santai-santai. Sebab kawasan ini lebih kepada kawasan perkampungan ataupun kawasan dusun. Tapi di sini saya cuma tak ada tanam buah-buahan untuk komersial lah, sekadar pohon biasa saja. Jadi saya harap sokongan daripada semua kaum lah. Dan di kolam saya pun sebenarnya memang dapat sokongan semua kaum, lebih kepada tu. Dan diharap dapat menjadi satu tempat untuk menjalinkan silaturahim dan muhibah. Okay, nice. Okay guys, so aku harap korang boleh datang sini. Kalau korang berminat, korang boleh datang sini dan support pakku guys. So aku harap video ni dapat bantu dia untuk promote kolam dia dan lebih ramai yang akan datang ke kolam dia ni. Okay, thank you guys. So enjoy the rest of the video. Patin. Besar saiz. Ni gambar Kim. Anak Syau. Oh, gambar. Go.
Patin. Putus. Kecil. Okay guys, so aku nak bagi tahu korang guys, dekat sini korang bukan hanya boleh memancing guys, korang boleh makan-makan. Macam kalau korang dah dapat ikan, korang boleh suruh mereka masak guys. Dan masakan dia guys memang sedap guys. Aku dah cuba sendiri dan tapi tak ada video lah guys. So korang kena datang sini guys dan cuba sendiri guys. Lalukan keras tangan tuan-tuan dan perempuan semua untuk hadir ke Dangauku, kolam pancing Dangauku. Kita sediakan tempat mancing, kafe dan rekreasi. Kita juga ada menternak ayam kampung, itik, kambing. Jadi selain daripada itu kita ada kafe. Jadi di sini boleh adakan memancing, pertandingan dan sebagainya, serta package untuk makan, minum atau jamuan. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung video dan aku sangat recommend guys korang datang sini sebab tempat ni memang santai dan sesuai untuk korang bawa family dan lepak dengan kawan-kawan guys. Okay guys, so dalam video yang seterusnya aku akan pergi ke Sungai Pilar, iaitu salah satu sungai di kawasan pedalaman Sarawak, iaitu Kapit, Sarawak. Kalau korang tak nak terlepas guys, korang kena subscribe channel aku dan see you guys in the next video.